Masa kita merdeka 31 Ogos 1957, tarikh yang dicadangkan oleh kerajaan Malaysia untuk pembentukan Malaysia sama juga 31 Ogos 1963. Kemudian dia hantar pada PBB, banyak perkara berlaku pada masa itu, termasuklah konfrontasi Malaysia Indonesia. Secara teknikalnya PBB hantar tarikh 16 September. Kita pun ambil. Kalau saya lah pada masa itu, saya tak akan ambil kerana cadangan asalnya 31 Ogos. Kena 31 Ogos dan kesannya boleh dirasai. Pada hari inilah orang menggunakan 31 Ogos dan 16 September ini untuk menyemai perpecahan. Tak mahu sambut 31 Ogos, nak sambut 16 September. Oleh kerana nak meraihkan orang yang nak sambut ini, bimbangi kalau sambut hari kemerdekaan, orang tak mahu sambut, memang orang tak sambut sangat pun. Jadi tukar pada hari kebangsaan. Dan bagi saya sebagai ahli sejarah ini tak betul. 31 Ogos itu sebenarnya mencerminkan sebuah perjuangan kemerdekaan yang begitu panjang dan banyak memakan korban. Kita kena hormat, kita raihkan untuk kita ingat ini pengorbanan yang mereka lakukan. Hari kebangsaan ini tahun 1957 dia tak ada lagi. Bangsa tu tak ada lagi masa merdeka. Kisah sejarah kita ni pelik. Masa kita merdeka tahun 57 ini tak ada bangsa. Patut ada bangsa dahulu. Tak ada bangsa. Kerana kita telah menerima sejumlah 1.8 juta orang baru dalam bentuk kerakyatan baru. Dan nak sebut apa pun tak tahu. Nak sebut Malayan tak kena, nak sebut Melayu tak kena. Bangsa apa pada masa itu. Jadi dari segi sejarahnya bila kita sebut kebangsaan, dia tak kena pada tempatnya. Kecuali yang 16 September ini diubah pada 31 Ogos. Semua orang akan sambut. Dan perpaduan itu adalah elemennya. Sekarang ni dia jadi elemen pemisahan, perpecahan. Itu sebagai mukadimah lah. Baik, saya diberikan masa yang singkat sebenarnya. Saudara Nasir ni tak kenal pun, baru kenal. Dia telah menjemput saya. Saya ni siapa jemput pun saya pergi. Tak kira lah daripada kumpulan mana, kelompok mana, saya pergi demi ilmu. Dan Saudara Nasir masuk dah dia bila kita sebut nama dia. Dia jemput, dia beri 4 tajuk dalam 3 hari. 4 tajuk ni boleh pengsan. Saya sepanjang seminggu ni entah berapa jam je saya tidur. Malam tadi pukul 2.30 ada saya berletir dalam Facebook. Terpaksa rombak balik yang tulisan yang anda boleh dapat tu. Yang saya tulis, yang anda dapat daripada meja kaunter itu, dalam berapa jam saya tulis. Dalam kepala saja saya tulis apa semua. Saya type, serah pada dia kerana dia minta nota. Tapi bolehlah 14 halaman juga. Kerana bidang ini sudah biasa bagi saya. Saya boleh tulis dalam satu hari pun 2-3 artikel. Cuma 4 tajuk ini sangat besar lah. Jadi saya tidak bersedia. Persediaan saya, fokus saya adalah pada pagi ini. Kerana saya sebagai ahli akademik, saya mahu memanfaatkan ruang akademik ini. Terutama sasaran saya adalah pihak-pihak dari muzium, pihak dari arsip, para pensyarah ke, ahli akademik ke, ahli-ahli politik, pentadbir kerajaan dan sebagainya. Ini sasaran saya. Malam ceramah saya ni macam ceramah PAS di Kuala Berang. Hari ini sebagai ahli sejarah. Baik, jadi dalam masa singkat itu tak sempatlah saya sediakan kertas kerja yang baik. Yang ini tak ada nota kaki. Kerana buat begitu saja, dia bukanlah ilmiah, boleh dibaca, lepas itu boleh dibuanglah. Kita cari yang lebih baik. Dia sejarah ni kalau tak ada nota kaki, dia tak boleh jadi sejarah. Orang boleh bincang pada hari ini macam-macam sejarah, pelik-pelik. Saya tengok ramai yang bincang sejarah pada hari ini bukan ahli sejarah. Anda kena faham dalam media sosial, dalam televisyen, kadang-kadang dalam masjid pun. Saya selalu tegur orang macam ni, bincang sejarah. Kenapa? Sejarah ini bidang yang sangat sukar. Hatta saya pun tak boleh menguasai sejarah. Tak boleh kuasai. Dan sejarah ini kalau tak diulang, saya akan lupa. Lupa nama, lupa tahun. Jadi mereka di luar bidang sejarah ni bahayanya ialah mereka tak kaji. Yang ni saya tahu. Kerana sifat ucapan mereka, pandangan mereka, saya tahu mereka tak kaji. Kadang-kadang ustaz-ustaz pun kena tegur ni. Dia bercakap sejarah dalam masjid. Ada satu kisah dia ambil, beberapa orang ustaz ni. Dia cerita tentang kejahatan Melaka tahun 1511. Dan dakwaan dia ialah dia ambil daripada pandangan orang. Dia kata Melaka runtuh kerana para pembesar Melayu khianat pada Melaka, berkomplot dengan Portugis. Ini bahaya. Sejarah ni dia satu ilmu yang ada halal haram, ada pahala dosa. Dia bukan kata ilmu yang terpisah daripada agama. Kerana dia menceritakan orang yang telah mati, sosok orang ni dia boleh timbul fitnah kalau tak betul. Melainkan kita buat kajian. Jadi orang bukan sejarah ni tak boleh cakap sepatutnya ilmu ini. Dia ada amanah dia. Tapi bila seseorang itu bercakap dalam masjid, menyatakan bahawa para pembesar, para ni ramai, mungkin 3, mungkin 10, sebagai pengkhianat kepada kerajaan Melaka, komplot dengan Portugis pada masa itu, saya kata ini fitnah. Ini fitnah. Tak ada lagi satu sumber menyatakan, menyebut satu nama pun.
Maka saya tanyalah, kirim pada orang, tanya, berikan saya satu bukti, satu nama saja saya perlu, tak perlu ramai, satu saja. Kerana tidak pernah lagi saya jumpa dalam sejarah adanya pengkhianatan orang Melayu. Orang Melayu ini, orang Islam ini di Melaka berjuang habis-habisan. Mereka ini semuanya dibunuh oleh Portugis dalam genosid, pembunuhan beramai-ramai yang tak tercatat dalam sejarah zaman Portugis. Tak diceritakan dalam buku teks, tak ceritakan apa. Kerana kejahatan Melaka ini melibatkan pengkhianatan. Manusia itu ada pada hari ini, kelompok ada pada hari ini, nama-nama nak sebut dia jadi susah. Saya sebagai ahli sejarah nak terang, banyak perkara yang saya sembunyikan, tak boleh cerita. Hari ni pun sama juga tengok sebahagian. Tajuk dah berubah. Saya bentang ni lain sikit, tajuk dah jadi lain. Kalau tajuk macam ni senang, tapi tajuk saya pada hari ni anda kena lihat dalam konteks ilmiah. Saya sebagai ahli akademik nak ceritakan fakta sebenar-benarnya bagi saya, sebagai tafsiran saya, kajian saya. Tak sama, tak betul bagi anda tak setuju, sangat dialukan untuk kritik. Saya ni orang terbuka, kritiklah. Banyak mana pun insya-Allah saya ada kemampuan untuk jawab setakat ini. Ahli sejarah pun tak pernah lagi kritik saya, tulisan saya, kerana saya tahu apa yang saya kaji sumber-sumbernya sangat jelas. Kalau tak jelas saya tak akan bicarakan. Masuklah perbincangan kita pada ini. Jadi walaupun masa yang singkat itu, hari ini ada 2, maghrib nanti ada lagi di masjid. Esok Dewan Muslimat nak cakap apa tentang muslimat betul tak tahu. Perjuangan kemerdekaan orang perempuan, wanita ni penting juga. Jadi saya cuba penuhi juga tujuan untuk luruskan sejarah dari perspektif saya. Dan pada masa sama, dasarkan tajuk asal ni, saya nak bincang sikit tentang sejarah PAS secara umum dalam perjuangan kemerdekaan, kerana dia ada kaitan yang sangat besar dan elemen ini tertinggal. Secara lebih luasnya lagi, dia berkaitan dengan peranan agamawan. Dalam buku teks kita ni, yang disentuh ialah kelompok kanan, elit konservatif. Yang disentuhnya adalah kelompok kiri, golongan bawahan. Tapi yang tidak diangkat adalah perjuangan agama. Perjuangan agama ini sebenarnya adalah teras dalam konteks perjuangan kemerdekaan. Dia teras, tak ada orang lain. Dia bangkit kesedaran politik ini melalui pondok dan madrasah-madrasah. Peranan madrasah ini sangatlah besar. Tapi buku teks kita tidak ada ruang untuk aspek ini. Saya sering kritik buku teks. 2-3 hari lepas ada timbalan Menteri Pendidikan jawab kritikan saya. Kerana saya kata dalam buku teks ada cerita tentang kisah perjanjian Pangku ni, kalau saya bincang kat sini tak habis. Ini penuh dengan penipuan. Tak betul sejarah dia. Jadi saya komen, saya kata penyataan dalam buku teks kata bahawa ada perang saudara, ada perpecahan, ada perubahan takhta. Ini tak betul. Sumbernya daripada mana? Yang ni saya nak pertikaikan, bukan bidang sejarah. Bercakap sejarah semua orang boleh bercakap. Sumbernya daripada mana? Kerana sejarah ni dia harus bermula dengan sumber. Dia tak boleh bermula dengan tafsiran. Kena ada bukti dulu. Orang arkib, orang museum tahu sejarah ni satu ilmu yang sangat mementingkan sumber. Tak jumpa sumber, tak boleh lagi bercakap. Jumpa sumber, kena kaji, kena bahas, kena debat lagi sumber tersebut. Dia tak boleh diterima. Kalau diterima, jumpa sumber British, jadi British lah kita, naratif kita. Jadi saya tegur itu, saya kata itu tak boleh dibuktikan. Tak ada perebutan takhta. Perak negeri yang stabil kurun ke-19, masa British masuk, tak ada masalah. Yang bergaduh dilarut orang lain, bukan orang Melayu. Tapi sejarah cerita orang Melayu berperang. Saya tanya soalan yang mudah. Kalau ada perang, di mana perang tersebut? Berapa orang yang terbunuh? Kampung mana? Senjata mana? Siapa yang terlibat? Boleh tak jawab soalan macam ni? Tak boleh. Ahli sejarah dahulu, dia telah mengkaji dalam kapasiti dia dengan sumber yang ada pada masa itu. Sumber sejarah tiap-tiap tahun boleh berubah. Dan pada tahun 1990-an, ada dalam nota ini saya sebut, berlaku satu turning point dalam sejarah apabila arkib kebangsaan Britain di London, di Kew, London, telah keluarkan secara berpukal-pukal sumber yang menyebabkan sejarah, khususnya untuk tahun 45-57 yang berkaitan dengan UMNO, millennium, PKM, sampailah pada PAS dan kemerdekaan, berubah sama sekali. Darurat, cerita tentang darurat lawan komunis dah tak betul dah. Darurat lawan golongan agama, British lawan golongan agama, perlu dibetulkan. Komunis ini jadi scapegoat, jadi alat untuk British menutup tindakan dia, sasaran dia terhadap kelompok kiri agama. Burhanuddin Abu Bakar Al-Bakir, Iya Asyarif Gunung Semanggo, itu sasaran dia. Tapi tak masuk dalam buku teks. Sejarah kita ni, masa kita sambut kemerdekaan, inilah yang kita tak tahu. Kita tahu buku teks ini, saya tegur, cerita dia keseluruhan buku ini kalau dikumpul, lihat British jadi kerajaan. Jadi kerajaan dia, bukan jadi penjajah. Dan saya tahu kalau saya tanya anda di sini,
jawab tak tarikh penjajah apa? Tak boleh jawab. Anda cuba bayangkan anak-anak kita belajar di sekolah, dia boleh faham ke tidak istilah penjajah? Dia tak boleh faham. Pada hari ini dalam media sosial, mereka ini dah mula sebut British ini bukan penjajah. Profesor-profesor kita buat satu statement yang sangat mengejutkan. Mula dengan Koke Kim, orang besar, hebat orang ni, kajian dia hebat, tapi dia kata tanah Melayu tak dijajah, dia senyap. Kami panggil dia datang, Prof, kita nak bincang, dia tak sambut dah. Kerana pandangan yang mengatakan tak dijajah ni pandangan yang ada elemen politik di belakang. Maka disambung oleh seorang profesor mewakili Majlis Profesor Negara, dia kata tak dijajah, dia bukan bidang sejarah. Macam mana ini dibuktikan? Statement itu sajalah, tak dijajah. Sebabnya perjanjian Pangkor iktiraf bahawa raja ada kuasa. Perjanjian Pangkor ni yang saya tegur dalam buku teks, British datang ke sini, lantik raja dengan cara British, pilihan British, pecat raja yang lain. Di mana kedaulatan rajanya? Bagaimana yang tak dijajah ni? Dan penjajahan ni dia tak boleh ukur dengan raja, dia kena ukur dengan rakyat. Tapi tak dikaji pun. Telah ditukarkan anak-anak kita. Bila benda ini masuk dalam media sosial, saya dapati fikiran dia sudah rosak. Produk daripada buku kita ni yang tak jelas. Tak tonjolkan British ni siapa, jahat macam mana British. British ni baik jadi kerajaan. Dialah yang hapuskan hamba, dialah hapuskan perpecahan, dialah yang majukan. Bawa itu, bawa ini. Akhirnya dia jadi orang baik. Siapa yang jahat? Pemerintah di sini, pembesar di sini, raja-raja dan juga rakyat di sini. Dalam sejarah kita, kalau tidak dia tak tonjolkan perebutan takhta perang saudara. Ini bukan di Perak sahaja, ini berlaku di semua tempat. British jadi kerajaan dalam sejarah. Jadi macam mana kita sambut merdeka? Ada tak kita nampak elemen orang marah British, tunjuk kejahatan British, kenang kejahatan British? Tak. Dalam buku tak ada elemen. Nak tunjuk kat mana? Ini satu perkara yang saya kata besar. Kerana bila dia berlaku macam ini, banyak sejarah yang telah dipinggirkan, disembunyikan, sejarah jadi tak betul. Sejarah dalam buku kita pada hari ini bukan buku teks saja, buku keseluruhannya adalah sejarah catatan British, pegawai British. Dia yang tulis tentang Malayan. Kita percaya masa orang Melayu menentang Malayan itu, Malayan kemudian tumbang, dihapuskan. Kajian saya menunjukkan the Federation itu adalah the Federation of Malayan Union. Itulah Malayan Union sampai merdeka. Satu kejayaan besar British. British sebut dalam rekod dia, itu adalah kejayaan dia. Berjaya dia. Dia patut beri merdeka tahun 45, dia boleh kekal 57. Beri, dia tak mahu dah mentadbir negeri-negara ini kerana kos yang tinggi, beri pada kita balik. Ekonomi dia pegang. Dia tak berikan ekonomi. Semua dia kawal. Merdeka juga, tapi sarjana British sebut kemerdekaan ini adalah the unfinished business. Bisnes yang tidak selesai. Kenapa? Beri kemerdekaan pada perkara yang British sendiri pun tak mahu. Kita ambil kemerdekaan separa yang kita sambut pada hari ini. Tahun 1981, satu titik yang kita boleh kata barulah kita dapat kemerdekaan yang hampir penuh ataupun sepenuhnya lah kita kata. Masa itu berlaku down raid yang dipimpin oleh Tun Mahathir Mohamad. Besar kan ni jasa dia. Dia yang rampas aset-aset British dan milik negara kan. Bergaduh dengan British, perkenalkan dasar pandang ke timur dan sebagainya. Masa itulah barulah ekonomi itu dapat dirampas semula. Tahun kita merdeka tahun 57 itu, lepas 57, dari 57 sampai merdeka, syarikat-syarikat yang boleh kita ingat ni, Guthrie, Sain Darby, ini British punya dulu. Sekarang ni dah jadi syarikat milik kerajaan. Jadi sejarah macam tu sekali ya. Pada hari ini orang bincang, saya sebut dalam Kertas Kerja ni, orang bincang tentang asal-usul penubuhan PAS. Salah satu kesalahfahaman yang biasa yang orang mungkin anggap itulah kebenaran muktamad. Mereka kata PAS ini lahir daripada serpihan UMNO. Ini benda yang sebenarnya dari segi kajian sejarah saya dapati ada banyak masalah. Tak berapa nak betul. Kerana pandangan pada hari ini dilihat seolah-olah UMNO tahun 46 itu sampai 51 bahawa Datuk On itu sebagai parti. Saya nak jelaskan pada hari ini pada tuan-tuan semua, UMNO dulu dia tak wujud tingkat awal. Terutama tahun 46. Dia bukan sebuah parti, dia tak wujud. Nama saja. Yang ada dalam tu itulah partinya. Dan termasuk PKMM kiri ni. Kiri inilah yang melahirkan UMNO, bukan sebaliknya. Kiri ini dia tak bergerak tanpa adanya golongan agama. Golongan agama dalam kiri ini adalah kelompok-kelompok yang akhirnya menubuhkan PAS. UMNO itu lahir daripada PAS. Sehinggalah pada zaman Tunku barulah dia jadi sebuah parti. Ada organisasi dia, kelompok kiri dah keluar, kelompok parti-parti ini dah diserap jadi satu parti. Barulah kita boleh cakap tentang parti. Parti ini lahir daripada parti-parti, kelompok persatuan dan sebagainya yang telah wujud sejak awal lagi. Dan ini orang tak faham sejarah ini. Dia agak complicated. Jadi dalam konteks
konteks sejarah ini, saya nak fokus pada bahagian inilah. Dalam pembentangan ini, saya berhasrat untuk menjelaskan dengan lebih tepat dari sudut saya dan seimbang, seobjektif mungkin kekeliruan yang timbul bersabit dengan dua persoalan tadi, dan menawarkan satu tafsiran alternatif yang tentang asal-usul dan pelbagai keadaan yang berbawa pada penubuhan PAS ini. Dari segi asal-usulnya, kita ahli sejarah ni, macam mana kita buat kajian tentang sejarah, terutama dalam konteks organisasi politik. Bila kita nak kaji sejarah, nak mengkaji asal-usul kemunculan sesuatu gerakan politik, perjuangan dan sebagainya, kita selalunya tak boleh kaji melalui titik permulaan organisasi itu wujud. Contohnya nak bincang tentang kiri, kita mula tahun 1938, masa dia ditubuhkan. Tak boleh, kerana nak tubuh sebuah parti politik mungkin setahun, mungkin 2 tahun sebelum itu sudah pun bergerak. Tahun 1938 dia sudah mencapai tahap yang established, yang kemuncak dah. Jadi dalam konteks kajian sejarah, kita mesti kaji secara jangka panjang. Kena kaji jangka panjang baru boleh fahami. Kami tentang perjuangan menuntut kemerdekaan di sini tak boleh faham dengan 31 Ogos 57. Kena kaji masa mula-mula penjajah datang tahun berapa? 1511 Portugis datang ke Melaka. Orang kata ini tak kait dengan Malaysia, Melaka saja. Melaka itu sebahagian daripada kita. Dia jadi sejarah kita. Baik, kajian tentang PAS ini juga tidak boleh terpisah daripada kajian-kajian tentang elemen ataupun aktiviti politik yang berlaku sejak awal. Paling tidak saya mulakan tahun 1900, tak tahu tahun yang sebenar, sehinggalah 1957. Saya stop kat situ tak hari ini. Panjang. Perjuangan menuntut kemerdekaan tahun 1511, tetapi peranan yang dimainkan oleh kelompok agama ni, agamawan, ulama, pelbagai jenis, pelbagai sifat perjuangan dia. Ada yang sederhana sikit, ada yang aktif, ada yang agresif, tapi mereka dalam satu gerakan sudah bermula tahun 1900, iaitu bermula dengan gerakan yang sarjana barat sebut pada ini. Sarjana barat sebut sebagai kaum muda. Tak boleh pegang sangat istilah kaum muda, kaum tua ni. Jangan pegang sangat. Ini istilah yang untuk memudahkan kita faham. Tapi bukan kaum muda pun, golongan agama saja. Mereka ini bukanlah berpecah, kaum muda, kaum tua ni. Orang barat dia tengok ada bergaduh sikit, bertengkar sikit, dah jadi kelompok yang berbeza. Kelompok kaum muda ni dia ada masalah dengan kelompok agama yang memegang jawatan rasmi, yang dikawal oleh British. Itu saja. Tapi kelompok kaum muda, kaum tua tak ada masalah pun. Orang seperti Tok Kenali, kaum muda ke kaum tua tak boleh sebut pun. Dia pondok, dia terlibat dengan majlis agama, tetapi dia adalah seorang pembaharu, pemulih agama, reformis. Dalam konteks kajian sejarah pada ini, kalau anda buka buku-buku, termasuklah buku sekolah, kita akan dapati ada 3 gerakan yang selalu dikaitkan dengan perjuangan kemerdekaan. 3 gerakan. Satu, gerakan agama. Gerakan agama ni saya sebut sebagai arus tengah. Tak ada istilah ni. Dia ada di tengah-tengah. Tak ada orang peduli pada dia. Orang nampak kiri kanan, kiri kanan. Akhir-akhir ni kiri kanan komunis pula. Golongan agama tertinggal. Arus tengah. Ingat kataan arus tengah. Yang kedua ialah arus kiri. Arus kiri ini kebanyakan mendapat semangat inspirasi daripada perjuangan di Indonesia. Dan ada juga kelompok seperti Ishak Haji Muhammad, belajar sekolah orang putih, belajar luar negara, balik-balik dia buang semua, dia letak jawatan sebagai magistrate, dia berjuang, dia tinggalkan semua, dia menjadi seorang kiri, patutnya dia kanan. Kanan ni apa? Satu kelompok yang ketiga, kelompok kanan adalah kelompok elit-elit, kelompok bangsawan, kelompok datuk-datuk, datin-datin dan sebagainya, kelompok yang asalnya daripada kepimpinan bangsawan, dikuasai oleh British, lahir sebagai produk British, belajar di Eropah, belajar di sekolah Inggeris, budaya Inggeris, main sukan golf, kriket Inggeris, makan Inggeris, gaya Inggeris, darah pun mungkin Inggeris. Golongan ini disebut sebagai golongan kanan. Kajian-kajian sejarah tentang perjuangan kemerdekaan yang rasmi, official history, umumnya terutama dalam buku teks mengangkat kelompok kanan ini. Dulu masa merdeka yang diangkat kanan ni, elit-elit, diangkat dan dibesarkan, tak ada, yang lain semua tak diendahkan. Mereka inilah yang dianggap sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan. Siapa mereka ini? Orang yang disebut sebagai the founding fathers, iaitu Datuk On, Tunku, Datuk Paling Megantar dan sebagainya lah yang ada dalam UMNO. Ingat, anda kena bebaskan sikit fikiran. Bila saya sebut UMNO, dia tak wujud lagi. Dia bukan parti lagi. Kelompok kanan ini yang, tetapi dia tak berhenti di situ. Seperti saya kata, dia sudah bergerak pada elemen yang lain, dia jadi komunis. Lepas perjanjian damai tersebut, muncullah buku-buku yang mula mengangkat mereka yang berjuang kemerdekaan bukan kanan, bukan kiri, tapi komunis. Buku ini banyak tulis tentang watak seperti Rashid Maidin, Abdullah Sidi. Sekarang ni ada buku tentang Chimping, My Side of History oleh Chimping. Tak ada masalah dah. Ini okey lagi. Ada di tangan saya buku, dapat percuma orang pergi, tahun 2014, diterbitkan oleh SIRD.
Tajuk dia perjuangan MPAJA. Ini bukan kajian ilmiah tuan-puan. Bukan kajian ilmiah, bukan ahli sejarah yang kaji. Yang tulis itu, yang tolong terjemahkan daripada bahasa Cina, anak pada Abdullah Sidi, Indra Putra nama dia. Dia terjemahkan. Apa benda ni? Propaganda bintang 3 terus pada kita. Tak ditapis-tapis. Mereka berjuang, semua orang ikut mereka. Rakyat kita, rakyat kita. Mereka ni bukan rakyat di sini pun. Bintang 3 ni bukan rakyat di sini, rakyat di sana. Import dari sana, orang sana. Tiba-tiba dalam buku ini kata mereka ni lah yang berjuang merdeka, kerana sebut rakyat kita dan sebagainya. Tapi buku ini propaganda komunis. Bintang 3. Macam mana dia boleh terbit? Itu yang mengherankan saya. Apa sudah jadi pada kita sendiri sebagai masyarakat yang dulu mengalami masalah dengan bintang 3 ni teruk sekali. Ini memang jahat bintang 3 ni. Bintang 3 ini dalam sejarah buku teks disebut diperangi oleh British masa darurat tahun 48 dengan alasan British bahawa mereka ini angkat senjata lawan British. Sebenarnya mereka tak angkat senjata pun, komunis ni. Tak angkat senjata. Mana bukti mereka angkat senjata? Mereka serang apa? Sebelum darurat. Lepas darurat lain. Mereka berperang. Bunuh orang sebelum darurat sampai British dah darurat. Ada tak mereka angkat senjata? Tidak. Komunis ni dia tak lawan British. Mereka dengan British ni sama jahat. Mereka berbaik. Chimping sebut dalam buku dia, cita-cita dia adalah kerjasama dengan British masuk pilihan raya. Tiba-tiba dalam buku cerita bahawa British ini isytihar darurat lawan komunis kerana komunis mau mengangkat senjata. Tapi sebenarnya patut isytihar darurat ini tahun 45 lagi. Tahun 45 selepas Jepun keluar daripada hutan, selepas Jepun keluar daripada tanah Melayu, menyerah kalah, ada pihak yang keluar daripada hutan tahun tersebut, tahun 45, bintang 3 ni lah. Apa yang dia buat? Bintang 3 masa dia keluar daripada hutan, dia memerintah 14 hari. Komunis ini memerintah 14 hari. Ada bukti dalam sejarah, ada rekod dah. Apa yang dibuat 14 hari? Penuh dengan peristiwa pembunuhan. Dia pergi Lombok bunuh orang, pergi estate bunuh orang. Dan ni tak apa lagi. Dia pergi kampung-kampung, dia pergi masjid-masjid, dia buat perkara-perkara yang terkutuk. Berlaku pertempuran antara orang Melayu dengan bukan Melayu, pertumpahan darah besar-besaran yang tolong selesaikan. Akhirnya sebelum berlaku perang besar-besar ni, korban yang banyak, Datuk On. Sebab itulah Datuk On ni orang respect dia. Tapi apa yang nak saya jelaskan di sini ialah keganasan PKN pada masa itu menyebabkan kita ni akhirnya bermusuh, berperang, dibunuh, terbunuh dan sebagainya. Dengan bintang 3 yang ganas ini, hari ini dia boleh tulis buku dia sendiri sampai pada kita, anak kita boleh baca. Dan buku macam ni dia popular. Kerana apa? Kerana saya kata tadi tahun 90-90-an zaman reformasi, mentaliti masyarakat berubah. Anak kita dia baca buku teks, tak sampai mesej dia tentang kejahatan komunis, tentang kejahatan British. Dia boleh kata komunis berjuang merdeka. Dan ini yang berlaku pada hari ini. Mula dengan ahli politik. Pernah dengar tak orang sebut tentang Mat Indra? Pernah tak? Masuk dalam akhbar sampai masuk mahkamah. Kes sejarah masuk mahkamah. Hakim pun tak tahu sejarah. Masuk mahkamah menang. Dan ini benda yang signifikan. Menunjukkan bahawa kebenarannya ialah komunis memang berjuang merdeka. Dan orang terima. Dan salah satu aspek yang menyebabkan sejarah itu menjadi lebih teruk lagi, rosak lagi, tahun 90-an itu juga, kemudian sampai tahun 2000, awal 2000, lahirlah Facebook, Google, internet, media sosial baru yang telah menjadi satu medium sejarah yang begitu mendapat sambutan anak-anak kita sampai hari ini. Orang nak bincang sejarah, orang tak beli buku sekolah, buku sejarah, tak baca pun buku Dr. Azmi ni. Siapa kenal Dr. Azmi? Orang kampungnya, anda-anda ni baru kenal pada hari ini. Sebelum ni tak kenal pun. Kenapa? Tak ada orang nak beli buku sejarah. Buat apa? Membazir masa saja. Siapa nak baca sejarah? Guru sejarah pun tak baca. Guru sekolah anda ingat baca tak buku sejarah? Baca tak? Mana cikgu ni? Angkat tangan cikgu. Cikgu baca tak buku sejarah? Tak baca. Bukan kurang tak baca. Yang baca sikit-sikit sejarah level rendah-rendah. Kenapa? Tak tally, tak sesuai. Nak mengajar sejarah buku teks. Lebih pada buku teks ni semua mitos-mitos. Buku teks yang betul. Tak kira lah ada bukti, ada fakta ke apa, buku teks betul. Jawab salah sikit, salah. Boleh digagalkan. Padahal buku teks ni tak apa-apa nak betul. Yang betul kat luar tak boleh. Dah ditetapkan. Sampai saya kata buku teks ini dia bukan buku sejarah. Nama dia buku sejarah, tapi dia adalah buku suara pemerintah. Dia tetapkan apa yang kita harus tahu dan apa yang kita tidak harus tahu. Saya tahu ni, saya cikgu sejarah, panitia sejarah dulu. Naratif kanan yang mengangkat tentang sejarah UMNO runtuh tahun 90-an. Runtuh terus. Tak ada lagi ahli sejarah pada hari ini yang berusaha untuk tulis sejarah UMNO ni. Kata UMNO berjuang merdeka, orang tak berani dah. Naratif baru ni dengan sumber-sumber baru, dengan perubahan sentimen, mentaliti yang baru ini, orang dah tak tulis. Runtuh sepenuhnya. Yang bertahan adalah tulisan sedia ada dan tulisan yang ada dalam buku teks. Yang tu nak ubah payah. Dia nak
nak ubah payah bukan kerana fakta itu betul, kerana banyak proses birokrasi, duit banyak, kerja banyak, siapa nak buat? Kalaupun ada kesalahan, tu bila saya tegur tu, menteri kata, tak salah, panel pakar dah semak. Saya ni ahli sejarah ni, saya kenal semua ahli sejarah, mana pakar, mana bukan pakar. Yang tulis buku teks itu tak semestinya pakar dalam tajuk tersebut. Saya kenal orangnya, kerana saya yang buat kajian. Kalau dia pakar, saya rujuk dia. Saya tak rujuk pun, kerana mereka ni bidang lain. Sejarah ni sangat luas. Bidang saya sebut disebut tadi, belakang dia Eropah. Saya dulu belajar Eropah. Tak kuasai pun Eropah. Perancis saya cukup dah, pening dah. Kemudian ubah pada sejarah politik. Itu saja bidang saya, bukan luas sangat. Orang tak boleh, orang Terengganu ni jangan tanya. Sejarah dia semalam saya pergi Kuala Berang, Al-Kahar, apa? Saya pun tak pernah dengar, kali pertama dengar. Kalau mereka tanya, habislah saya. Tapi mereka tak tanya. Saya tak tahu elemen-elemen macam ni. Baik, jadi kanan ini sejarah yang mengangkat elemen UMNO itu telah rebah. Digantikan oleh kiri. Inilah kiri ini dia tekankan perjuangan kelompok yang dia sebut sebagai kiri, istilah tu. Atau kiri ini sebenarnya, kalau kita sebut Abdul Fain, dia memang dari keturunan Patani pun. Hamka yang hebat pun datang rujuk dia. Kawan dia Tok Kenali, contohnya. Anak murid dia Abu Bakar Al-Bakir. Dia ni kelompok sederhana yang tak berjuang sangat, tak agresif sangat. Dia lahirkan pejuang-pejuang yang hebat seperti Abu Bakar Al-Bakir yang menjadi kelompok yang mendirikan PAS. Syekh Fain. Tapi dia dalam UMNO dikenal sebagai orang UMNO. Dari segi tarikh, dia yang pilih tahun 31 Ogos tahun 1957. Yang kita nampak yang tu. Sedangkan masyarakat pada masa itu, dari segi amalannya, guna tulisan Jawi lagi. Guna takwin hijrah lagi. Tak guna takwin British, takwin Masihi. Tak guna lagi. Bila Tunku tanya, dia berilah tarikh macam tu. Kerana Tunku tu memang tak mahu tarikh yang macam tu. Tapi tarikh sebagai ulama ni, sebagai ahli ilmu falak, dia pilih berdasarkan pada tarikh bulan Islam dan ilmu falak. Tarikh kemerdekaan kita dalam konteks tahun hijrah ini ialah 5 Safar 1377 Hijriah. Tak ada orang pun peduli tarikh ni. Anda pernah dengar tak? Tahu tak? Tak tahu. Kita merdeka, tarikh pun tarikh British. Betapa teruknya kemerdekaan ini. Semuanya British. British yang tetapkan, British yang beri syarat, kena terima orang tu, kena terima orang ni, kena beri hak itu, beri hak ini. Tarikh ini pun ditentukan ikut acuan tarikh British. Tunku ni seorang yang agak ke-Britishan, sesuai dengan dia. Tapi ini tarikh yang ditentukan ulama. Bulan Safar itu penuh dengan peristiwa sejarah. Perhijrahan Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Perkahwinan Nabi Rasulullah dengan Siti Khadijah. Perang, macam-macam jenis perang. Pada masa itu yang kita ingat bulan Safar ni, bulan Maja, bulan Sial. Kan? Bulan ini bulan mulia, penuh dengan kisah perang. Orang Islam banyak sahabat terbunuh. Salah satu perang yang hebat adalah perang Khaybar. Perang Khaybar ni kita patut tahu pada hari ini. Perang ini adalah perang orang Islam menentang Yahudi. Hari ini berlaku sama. Penting pada bulan Safar. Bila sambut merdeka bulan Safar, ingat di sana, ingat di sini sama. Bulan Safar itu dalam perang Khaybar, umat Islam seramai 1,600 orang menentang 10,000 plus orang Yahudi dan juga bani-bani yang lain bergabung lawan Islam. Berlaku pada bulan Muharram. Hujung Muharram berakhir pada bulan Safar. Tapi salah satu lagi yang menjadi punca 31 Ogos itu atau 5 Safar itu dipilih ialah Abdullah Fahid ini pakai ilmu falak, ilmu astronomi, ilmu cakrawala Islam. Dia nak pilih tarikh ini mesti tarikh hebat. Tunku nak pilih tarikh pun takut-takut. Orang macam Tunku ni bila tersepit dia cari ulama. Macam itulah kita pada ini. Nak kahwin cari ustaz, nak bersunat dah macam-macam. Tapi lepas tu tak peduli dah. Saya teringat pula nak sebutlah sikit. Hari Jumaat sampai di masjid Putih, dengar khutbah. 4 orang ni duduk main menghadap handphone. 4 orang depan saya ni. Saya pun dah tak boleh dah dengar khutbah, nak tengok apa yang mereka tulis. Mereka baca apa. Tak pernah lagi berlaku pada saya ni. Saya pergi masjid mana-mana di sini. Malang sekali. Saya kena sentuh ni. 4 orang depan saya sekaligus main handphone. Tajuk khutbah tu tajuk macam ni lah. Tajuk merdeka. Sekarang ni tak jajah, kita ni senang saja. Guna handphone je habis lingkup. Anak-anak muda ni yang sambut merdeka ni malam-malam pergi. Dia lah merdekanya. Kita ni duduk rumah buat kuih. Dia merdeka. Sambut merdeka. Main mercur apa semua. Race motor. Macam tu. Seronok mereka sambut merdeka. Dia tidak ada makna lagi. Tapi saya nak bagi tahu pada tuan-puan, bagi kita tak ada makna, bagi orang lain mereka sedang berjuang. Saya kata tadi, cara kita sebut, dulu orang percaya sejarah ini dikuasai oleh mereka yang menang. Itulah senang yang disebut. Mereka yang pegang kuasa, mereka akan kuasai sejarah. Bagi saya ini dah tak betul lagi dah. Sejarah ini ditulis oleh orang yang tulis dan mereka sedang tulis. Mereka sedang bergerak sekarang ni. Ada satu gerakan tulis sejarah,
besarkan, luaskan bacaan, hasilkan banyak-banyak tulisan untuk dibaca sejarah yang mengangkat perjuangan komunis. Saya jangkakan 10 tahun, 20 tahun kemerdekaan ini sambung komunis yang berjuang merdeka. Kenapa? Baca buku komunis, baca buku komunis, masuk media sosial komunis. Inilah yang sedang berlaku. Ahli sejarah macam saya sedang pupus. Yang berani bercakap, yang nak suarakan macam saya dah tak ada dah. Yang ada sekarang ni yang tergila-gila kejar poin itu nak naik pangkat, indeks, ranking dan sebagainya ada banyak. Dirosakkan oleh sistem. Tapi yang nak berjuangkan sejarah, nak betulkan sejarah ni tak ada. Saya berjumpa dengan ustaz, saya tanya macam mana kes kita ni. Ada yang kata, Dr. Azmi, ini kena sampaikan, dah jadi satu fardu kifayah. Saya terangkan lagi kes-kes macam ni. Satu masa nanti saya kata sejarah ini dipegang oleh orang lain, kita akan ditulis oleh orang. Ustaz yang sama kata, ini bukan fardu kifayah, ini fardu ain. Kerana semakin serius. Sejarah yang saya ada ini sangat janggal, sangat pelik bagi tuan-puan, tak pernah dengar. Kerana dia disembunyikan, tapi sumber-sumber rekod saya sangat kuat. Saya boleh cakap benda itu, umumnya memang payah nak jawab balik, nak kritik balik, counter balik, kata tak betul. Ada bukti yang lain. Kerana bukti itu memang daripada bukti yang asalnya. Sumber-sumber British ni terutamanya. Dia sebut, dia buktikan. Dan peliknya, ahli sejarah, bila saya jumpa sumber ini, mereka tanya, mana nak dapat sumber ni? Mereka dah tulis dah sejarah tu. Mereka tanya saya, mana nak dapat sumber? Inilah pakar-pakarnya. Dia tak berjumpa dengan sumber, dia tulis. Dan sumber itu cerita dengan Tuan Haji Nasir, harga dia satu keping 2-3 ribu, satu set 8 ribu. Siapa mau beli? Saya ahli sejarah mau beli ke tak? Tak beli punya. Tak mampu nak beli 8 ribu buku. Orang tak beli dan tak baca, tulis sejarah. Macam mana sejarah itu ditulis? Yang kes di Perak itu macam mana ditulis? Ditulis berdasarkan apa yang British catat. British sebut orang Melayu lawan British, British terpaksa berperang. Dia sebut sampai 60 ribu orang Melayu bangkit. Mana Melayu sampai 60 ribu orang? Tujuannya panggil askar-askar sepoi-sepoi dari Hong Kong, dari Sri Lanka datang sini bawa senjata sophisticated, nak uji senjata di sini. Bunuh orang Melayu orang kampung, tembak dengan pelancar roket, clearkan kampung-kampung, bakar. Yang perempuan, kanak-kanak lari, tembak di belakang, ada digantung di pokok dan sebagainya. Orang putih kaji ini tahun 80-an, sebut ini sebagai the small genocide. Pernah dengar tak dalam buku teks? Nak belajar ke tidak? Pembunuhan British ni, pembunuhan Portugis tadi tak disebut. Benda yang patut diangkat dalam buku untuk tanam semangat patriotik. Bila kita baca, saya marah. Tahun 80-an lagi dikaji dalam bentuk tesis PhD oleh sarjana barat, boleh ambil dalam internet. Dia tak mengubah sejarah kita dari tahun 80-an. Sama darurat ni. Tahun 90-an, satu lagi benda yang besar ialah keluarnya rekod-rekod baru ni. Tertimbun. Saya pergi sana, berapa belas hari saya pergi? Lebih 2 minggu. Duduk hotel, pagi pergi arkib, malam balik. Pagi pergi arkib, malam balik. Tak jalan mana-mana pun. Bawa isteri, dengan isteri pun taubat tak mau ikut. Pergi arkib saja. Habis saya kumpulkan bahan tersebut sangat banyak. Saya boleh buat bilik arkib sebuah untuk pelajar rujuk. Pelajar tak baca pun, saya tak habis baca sampai ke hari ini. Tak habis baca benda ni. Benda baru ni sangat banyak. Tahun 45-47 masa kemerdekaan, banyak penipuan telah berlaku. Kita merdeka itu merdeka dalam bentuk Malayan Union yang berjaya. Federation itu adalah satu bentuk tolak ansur. Istilah lain saya nak sebut pun susah. Berlaku pengkhianatan sana sini, pensubahatan sana sini. Yang kata berjuang merdeka, mereka inilah yang bertolak ansur dengan British. British ini patut beri merdeka tahun 45 lagi. Lepas Jepun keluar, kerana dah sign satu agreement dengan PBB, dengan Amerika, yang dinamakan sebagai Piagam Atlantik. Tahun 41-42 dah sign dah, bahawa dia akan berikan kemerdekaan kerana nak hutan dengan Amerika. Senjata dalam bentuk dolar. Amerika letakkan syarat, kena beri bebas tanah jajahan semuanya. Kerana Amerika pun berperang dengan British, merdeka dengan British. Letakkan syarat macam tu, British sign. Bila Jepun menyerah, Perang Dunia Kedua tamat, Jerman dah kalah, Jepun dah kalah. Negara-negara lain merdeka. Burma merdeka, Sri Lanka merdeka, India merdeka, Pakistan merdeka, Indonesia ni bawah Belanda merdeka. Kita tak merdeka. Kenapa? Alah, binti mahu kekal di sini kerana kekayaan di sini. Perkenalkan Malaysian, dia mahu satu pihak saja sokong dia. Pihak itu sokong dia, tampaklah tahun 57. Kalau pihak ini tak sokong, 45 itu terus merdeka. Dia perlu satu pihak saja. Mula-mula dijangka orang bukan Melayu akan sokong, beri kerakyatan bukan Melayu. Rupanya orang Melayu, orang bukan Melayu tak mahu, tak terima. Mereka ni ada negara masing-masing lagi. Akhirnya yang terima ialah orang Melayu. Dan kekal penjajah British sampai 57. Antara yang paling lambat, setelah segala kekayaan dikau oleh British bincang ini, kita ni sebagai sterling area untuk mengisi dollar gap, untuk dikau kekayaan, ubah dalam bentuk dolar, bayar hutang pada mereka. Selesai yang tu. Yang itulah baru diberi kemerdekaan 57. Itu pun tidak lengkap. Ini sejarahnya, sejarah kita ni. Kalau anda macam saya belajar, anda rasa macam mana? Saya tak boleh bincang benda ni secara detail. Ada masalah, orang tak suka. Sejarah di Pulau
pimpinan ni saya tak boleh dah bagi kuliah sejarah di masjid. Tak diberitahu liah. Atas alasan sejarah ini bahaya. Tak boleh, kena jaga hati orang. Macam tu sekali. Kita dalam sejarah ni dihina, diaib macam-macam. Tak, dari segi perjuangan sejarah ini dikongsikan, dirampas, hilang hak. Okey saja, tak ada masalah. Boleh dikata tak dijajah lagi. British miskin kan. Dasar British masa dia jajah, satu dasar yang penting ialah miskinkan pribumi. Suruh mereka jadi nelayan. Suruh mereka tanam padi. Tak boleh mereka tanam getah. Tanam getah tangkap. Tiba-tiba orang tulis tentang Melayu malas. Mereka ini pedagang-pedagang asalnya. Pembesar-pembesar tu pemilik lombong. Semuanya dihapuskan di Perak ni dengan Ibrahim ada larut. British sapu tangan di larut ni kerana Perak tu kaya dengan lombong. British sapu tangan di Perak ini untuk kuasai larut. Segala proses penipuan itu tak ada dalam buku kita. Tak ceritakan. Buku tentang Perak cerita tentang apa difikirkan oleh British tentang kita. Segala kejahatan, segala keburukan. Ada bukti benda ni. Tapi dicatat, diterima. Itu nak cerita sejarah ni. Banyak sangat. Kita daripada zaman Melaka sampai merdeka, saya kata ada pelajar saya, anda buanglah sejarah ini dalam tong sampah. Mulakan yang baru, dengar apa yang saya cakap. Tak boleh, pelajar kita tak boleh dah. Telah di brainwash oleh buku teks ini, masuk universiti tak boleh dah terima yang baru. Mereka tanya Dr. Azmi, kenapa sejarah Dr. Azmi ini pelik, tak sama dengan sejarah yang sebenar? Saya pun tak kerti nak jawab. Sejarah sebenar bagi mereka ni apa benda? Mereka tak boleh terima benda baru kerana itu yang mereka belajar, itu yang mereka tahu. Yang kata macam ini saya lah. Anda pernah jumpa tak ahli sejarah yang macam ni? Pemberontak macam ni? Ahli sejarah pun tak suka. Semua nak ban saya. Nak naik pangkat pun susah. Apa lagi nak beletih? Tapi saya dah serahkan. Ini saya ni untuk terangkan sejarah ni. Perjuangan saya perjuangan sejarah. Besar sebut perjuangan ni. Tapi inilah yang berlaku. Tak pergi ke mana-mana pun. Tak menulis pun susah. Kena hantar tiket, kena tapis orang apa, kena reject. Ada buku kena reject pun. Kenapa? Kerana elemen-elemen macam ni lah. Bila kita kritik sejarah, kita kritik ahli sejarah. Ahli sejarah tak suka. Kita kritik buku teks. Berapa orang dah kena kritik? Semua orang tak suka. Nak sampaikan satu kebenaran, kadang-kala satu kebenaran itu sangat sukar. Saya ingat kita boleh berhenti dahulu kot rehat. Kalau tidak kering keluar suara saya di sini. Okey, saya berhenti sekejap. Terima kasih. Sambung ni dah slow balik dah. Dah di apa sejuk dah, mula balik payah. Tadi ialah sentuh tentang beberapa aspek sejarah lah perjuangan kemerdekaan yang bagi saya kena ditengok balik dan kita kena hati-hati lah sejarah ni, jangan terima begitu saja sejarah sama yang dibawa oleh media sosial pada hari ni. Macam-macam hari ni orang sejarah cakap sejarah macam lah. Kadang-kadang kita seronok dengar. Yang baru-baru ni ada seorang profesor bidang linguistik cakap tentang Melayu ketorah lah daripada Gunung Jeran dan sebagainya. Itu sebenarnya saya tanya sendiri, ada bukti ke tidak diberikan sampai hari ini? Betul atau salah kita tak tahu, tapi bukti itu yang penting. So saya nak jelaskan pada anda bahawa itu satu elemen. Tapi kalau kita boleh percaya pada elemen-elemen yang tak ada bukti ni, kita boleh terperangkap lah dengan perkara-perkara yang salah. Baik, saya tak tahu mana saya berhenti tadi. Tapi saya nak sambung tentang gerakan agama ni yang telah tidak dijelaskan dalam narratif sejarah dengan jelas. Baik, gerakan agama ni dijelaskan memberikan peranan yang sangat besar. Perjuangan gerakan agama ini di zaman awal sampailah bermulanya dalam bentuk organisasi politik Mata Hizbul Muslimin pada PAS dan gerakan yang lain. Dia tertinggal dalam sejarah kerana orang lihat agama ni remeh, tidak penting. Ini bincang agama saja, tidak begitu beri sumbangan. Masyarakat tertutup, terpengaruh dengan perjuangan agama ni. Itu ada dalam buku kita sebut macam tu. Kalau kita sebut sarjananya seperti Sonano, Roth ni sangat popular lah, banyak bincang tentang kaum muda. Kemudian yang tulis buku tentang John Funston. Buku ni kalau orang baca bagus sangat. Buku oleh John Funston. Banyak yang saya setuju. Ini buku yang bagus. Tapi nak cari tak tahu kat mana. Sendiri pun tak tahu nak cari kat mana. Saya punya hilang, tak jumpa. Nak datang sini nak baca buku dia, tak ada. Itulah saya kata kita sendiri kena tulis lah. Kerana kena betulkan lah apa yang ada pada hari ini. Macam hari ini saya bawa tentang buku oleh Akah ke apa ni, panel pengkaji sejarah PAS dalam arus perjuangan kemerdekaan. Saya baca banyak yang tak betul. Faktanya kena dibetulkan. Dan saya nak ceritakan, oleh kerana tulisan tentang golongan agama ni dia tak banyak, tak begitu nampak, dan sarjana kita ni dia pergi belajar London, pergi Perancis, pergi Belanda, pergi Australia, balik. Mikiran dia ni kita panggil sebagai Eurocentric. Apa saja nak bincang dia fikir dalam konteks Eropah. Konsep-konsep dan sebab istilah-istilah digunakan. Macam raja ni berkuasa telak, itu istilah Eropah, absolute monarki.
terjemah jadi kuasa mutlak. Kemudian ada disebut Melayu ni, sistem zaman Melaka ni, Melaka lagi mengamalkan sistem feudal. Dengar tak sistem feudal? Cikgu ni patut tahu. Feudal ni satu istilah menghina yang sangat teruk untuk tunjuk bahawa kita ni hebat. Macam tu. Dia ni jahat, buruk. Master dan sebagainya feudal. Dalam buku sekolah kita selalu disebut kita mengamalkan sistem yang jahat ini. Tapi kita bangga, feudal kita ni bagus. Sebenarnya British guna untuk hina kita. Jadi bila tak ada sangat tulisan tentang akar agama ni, kita nak menulis tentang organisasi politik ni dalam perjuangan kemerdekaan, nak tulis macam mana? Ketumpuan telah diberikan kepada tahun-tahun 1950-an, masa dia muncul. Saya kata tadi, sejarah dia panjang, kena kaji panjang. Kalau tidak kita tak faham. Tiba-tiba kita bincang, dia muncul saja. Contohnya saya bincang, contoh yang mudah ni yang anda boleh keliru. UMNO ni muncul tak benar. Apa boleh muncul UMNO ni? Nak sebut susah UMNO ni. Masa orang putih. Apa dia muncul tiba-tiba 46? Ini perkara yang orang tidak ambil berat. Anda cuba bayangkan macam ni. Kita main teka-teki sikit dalam sejarah. Kalau ditakdirkan British datang, perkenalkan Malayan. Ada tak UMNO? Ada. Ini benar besar. UMNO ni tak akan wujud kalau tak ada Malayan Union. Kalau Malayan Union ni ada tapi tak sentuh peranan elit, ada tak UMNO? Ada. Yang inilah sejarah yang kita boleh bincang di situ. Ada kronologi dia di situ. Tapi ada kaitannya dengan golongan elit. Memang biasa dengan British dah tentu. Tak salah mereka juga. Kena faham apa yang saya terangkan. Mereka ini bila British masuk ke sini, perkara pertama yang British buat sebagai penjajah ialah dihapuskan sistem pembesar. Itu berlaku kebangkitan ni. Tok Janggut ke Abraham Malimba dia ada kaitan dengan pembesar ni. Nak hapuskan cukai pembesar. Apa nak hapuskan cukai pembesar? Bila tak ada cukai, pembesar tak boleh laksanakan cukai. Pembesar ni jawatan dia disokong oleh cukai-cukai. Pungut cukai diguna untuk pentadbiran. Tak boleh pungut cukai habis. British memang nak hapuskan yang ni. Sistem pembesar ni. Yang ni yang lawan British. Dihapuskan. Bila dihapuskan, lahirkan satu kelompok birokrasi ganti pembesar ni. Birokrasi ini British. Orang Melayu tapi jiwa dia British. Orang sebut sebagai Anglophile. Tak boleh hidup tanpa British. Yang tu yang menyebabkan bila British mahu beri mereka senok. Mereka kata kita berjuang, kita mahu British kembali dan kembalikan kita kepada era belum Perang Dunia Kedua. Mereka ni berjuang nak kembali sebelum zaman Jepun balik. Baik dengan British, tak ada masalah, tak ada isu. Itu yang diperjuangkan oleh Datuk On pada masa itu. Salah mereka kerana apa? Kerana mereka telah dikuasai, dididik. Datuk On ni, dia ni sampai tak boleh cakap Melayu pun. Cakap Melayu. Tapi balik ke sini baru dia boleh cakap Melayu. Macam tu sekali. Dan saya nak ceritalah, tak ada kait dengan siapa-siapa. Ada berkait sebenarnya. Daya masyarakat dahulu, elit-elit ni budaya yang rosak. Menyebabkan PAS ini muncul. Bukan kat Anglophile itu saja. Daya dahulu beret. Pakai beret. Disco, joget ni. Macam tu. Mesyuarat dengan ustaz-ustaz ni. Hidam bir. Budi, loteri. Macam tu lah. Sehinggalah ulama ni pun tak tahan. Dan akhirnya keluar. Daya macam tu. British. Itu pentingnya ulama masa ni. Pelacuran. Biasa. Ada andu pun ada. Macam-macam jenis. Yang ulama ini duk berjuang ni benda macam ni lah. 1900 dah jadi macam ni dah. Mereka berjuang untuk baiki masyarakat, untuk bendung elemen macam ni. Tapi akibat daripada perjuangan mereka ni, British sangat marah pada kelompok ni. Sekat. Boleh masuk dah akhbar-akhbar cerita tentang perjuangan orang Islam lawan penjajah di luar. Ada undang-undang yang menyekat. Pergi masjid pun tak beri tauliah. Kalau beri tauliah pun ada special branch penuh masjid. Akak tak betul sikit, sebut politik, boleh dipecat, boleh dibuang. Itu berlaku. Tubuh parti lagi tak boleh. Jadi golongan agama ni, kaji peringkat awal ni dia macam tak ada. Kali sejarah ni, saya kata balik luar negara ni, dia pulang dia nak kaji kelompok mana yang muncul. Kelompok rapat dengan British, semua British puji dia. Kelompok kiri pun mereka boleh kaji juga. Sebab apa? British benci dia. Cerita tentang kejahatan dia. Ini cerita tentang kebaikan, ini cerita tentang kejahatan. Semua ada sejarah. Dengan agama, British tak cerita. Mereka ni tak ada platform, tak boleh bergerak, tak boleh tubuh organisasi, parti tak boleh. Mana mereka buat? Mereka telah masuk dalam organisasi KMM, PKMM, Persadaran Sahabat Panel dan sebagainya. Mereka ada dalam tu. Mereka berjuang tapi tutup sejarah dia kerana mereka ada dalam tu. Hingga oleh sarjana besar, King dia sebut apa? Golongan agama ni. Mereka berjuang dalam politik kiri ni dengan PKMM, KMM, seperti Bahnudin dia kata apa? King kata golongan agama ni sebenarnya adalah Islamic left. The Islamic left. Kiri ni saya kata tadi berkaitan dengan komunis. Anggap kait dengan komunis kan. Di akhirnya orang komunis kan gerakan agama. Sarjana nampak macam tu sarjana. Saya rasa ini dibetulkan.
Jana kita ni, sejarah ni dia bergantung pada kita nak lihat macam mana sejarah ni. Kita nak tengok siapa, macam mana kita nak kaji, apa yang kita nak angkatkan, nak rumuskan. Dah ada dah sebelum kita nak tulis, ada dah keputusan, rumusan. Dah tahu dah apa yang kita nak buat, apa yang kita nak berikan jawapan. Ini kita tak kaji lagi, tak kaji. Kita dah ada rumusan, kemudian baru kita kaji. Jadi kalau kita fikir, ini contoh je lah, DAP berjuang merdeka. Kita memang dapat yang tu. Di ahli sejarah, bila dia nak buat macam tu, dia tak nampak golongan agama. Ada di sejarah dia tak ada, sejarah orang lain ada. Catatan British dan catatan sarjana sebelum dia. Dia ambil yang tu, sambung. Adalah cerita pada ini, termasuklah buku ni, lepas ni. Bila dia cerita tentang agama, ada tak yang menulis saya kat sini? Tulis tentang agama saya baca, bagus ni. Buku ni cerita tentang kaitan PAS dengan kaum muda. Pergi dah kelompok yang lain. Tak ada dah golongan agama. Lompong ke KMM. PKMM baru bincang mata swimming, muncul balik golongan agama. Ini sejarah yang kenapa tak lengkap? Kerana ahli kaji berdasarkan apa sebelumnya. Tak kaji, dia tak first pada golongan. Kalau dia kaji kelompok ni saja, jalan dia macam mana mereka pergi, mereka bergerak. Ini saya kaji. Saya suruh pelajar buat PhD. Tak ada orang nak buat PhD ni. Macam mana nak kaji golongan agama, kuat tak pengaruh mereka? Saya mulakan dengan saya panggil mapping the history. Peta kan. Ambil satu kertas putih, buat peta semenanjung, titikkan apa yang berkait dengan golongan agama. Madrasah dia titik warna hitam, satu titik. Sekolah dia, guru dia, pejabat dia, ikutlah apa saja titik. Dia akan jadi hitam bahagian patah barat ni dan patah timur sikit. Jumlah dia sangat banyak. Sangat banyak jumlah dia. Banding dengan kelompok kiri dan kelompok kanan. Elit-elit ni, titik elit ni. Sekolah elit mana? Berapa banyak? Pemimpin daripada elit ni berapa yang kita ingat nama? Tapi kita tak ingat juga nama ulama apa. Tak ingat semua. Dan apa kaitan perjuangan dia, kelab-kelab dia, persatuan dia, berapa orang ahli dia? Sekolah dia berapa orang? Kita dapati yang kanan ni sangat kecil bilangannya berbanding yang agama ni. Kiri kekuatan dia bergantung pada kelompok agama. Tapi malangnya dalam konteks sejarah, golongan agama ni paling terpinggir sekali dalam sejarah. Bila nak bincang dia, mesti tersangkut bincang kiri. Berhenti tengah jalan. Dia tunjuk buku ni. Berhenti, bila berhenti, habis dia seolah mati. Dan sejarah mengatakan bahawa kaum muda ni tak ada sambutan. Orang Melayu tertutup. Orang tak sokong kerana mereka ni bawa fahaman pelik-pelik. Itu yang kita percaya. Buktinya apa? Tak ada bukti. Yang saya kaji tadi, bila saya cek di Perak saja madrasah, bilangan madrasah dia sangat banyak. Di Perak, di Pulau Pinang, PAS tubuh di Pulau Pinang. Pulau Pinang banyak madrasah dia. Kemudian bilangan pelajar di madrasah ni, bila masuk madrasah ni, terlibat dah dalam perjuangan. Selalunya mereka ini akan menjadi kader-kader, ahli parti dan sebagainya. Ramai ni pelajar ni madrasah ni. Dan yang hantar ibu bapa dia, ramai juga. Bila ini kita kaji, kita dapati peranan dia sangat besar. Mana pergi sejarah dia? Tak ada dalam buku sejarah. Dan inilah benda, saya bandingkan mereka yang menulis tentang komunis dengan mereka yang menulis tentang ulama ni, perjuangan dia dalam bentuk organisasi. Ulama seorang-seorang orang tulis. Tapi bila tulis ulama seorang-seorang, dia tak jadi pejuang politik, dia jadi pejuang agama. Orang agama. Orang kenal Abdullah Fahim, tokoh agama, pakar rujuk kemerdekaan, tu je, setakat tu je. Orang tak tahu dia lahirkan siapa, dia tubuh madrasah macam mana. Terengganu ni, siapa ingat? Pejuang kemerdekaan Terengganu, selain pada Tok Kupaluh dengan Abdul Rahman Limbo, contoh. Ada tak? Tanya seorang demi seorang. Mula dengan Baibil. Payah kita tak boleh tahu. Kenapa? Buku tak ada. Saya ingat kena dah dimulakan satu projek besar sebelum orang lain rampas sejarah ni, tunjukkan bahawa mereka yang berjuang, bukan kita yang berjuang, sedangkan sejarah itu patutnya berpihak pada kita. Baik, jadi itulah kelemahan pembahagian dalam konteks sejarah ini. Dia bagi 3 kelompok. Kelompok yang arus tengah ni tertinggal. Tak ada sejarah dia, jadi penumpang. Sampai Koke King kata mereka ini kiri, the Islamic left. Bila dia kata kiri, bincang kiri je lah. Bincang parti KMM, organisasi politik yang wujud selepas zaman Jepun ini, nama dia Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Tak mau bincang kebangsaan dulu, tinggal dulu, panjang cerita. Nama dia Parti Kebangsaan Melayu kiri. Siapa yang tubuh? Burhanuddin Al-Helmi dan juga rakan-rakan dia. Ada yang kata ni komunis kerana duit yang taja penubuhan parti ini oleh Mukhtaruddin Lasso itu komunis. Tapi mereka bukan komunis. Mereka bertengkar dengan kelompok komunis. Mereka nak tubuh parti kebangsaan, bukan parti komunis. Cadangan daripada pihak komunis, nama dia Parti Sosialis. Mereka tak mau. Cita-cita mereka merdeka. Tapi orang kiri dan golongan agama ni pada masa itu, dia terpaksa terima siapa saja pihak yang sanggup lawan British. Komunis pun komunis lah. Tapi dalam buku yang saya kaji, buku ni tak ada juga. Buku yang payah nak ada ni buku yang terbaik, oleh Nabi Haji Abdullah. Tajuk buku dia Ihya Asy-Syarif Gunung Semanggu. Sangat bagus buku ni. Level dia PhD. Yang tulis pelajar tahun 4, latihan ilmiah aja. Level dia PhD. Satu je buku ni yang ada macam ni, bincang tentang kelompok reformis
komunis ni, daripada kaum muda ni, dan didapati bahawa mereka ini sangat anti komunis. Apa mereka fikir tentang perjuangan kemerdekaan dan komunis? Mereka kata kita nak lawan British ni sukar. British ni kuasa besar, tak mampu kita nak lawan. Jadi segala kuasa yang ada, pengaruh yang ada, termasuklah komunis, kena ditunggang, kena diperalatkan untuk perjuangan capai kemerdekaan. Bila lepas kemerdekaan, tinggal komunis, kita lawan komunis. Buku ni cerita macam tu. Mereka ni tak suka komunis, anti komunis. Tapi komunis nak kerjasama, silakan, kita lawan British, lepas tu kita gaduh. Itu perjuangan mereka. Tapi sarjana ni, dia dah sokong kelompok-kelompok tertentu, dia tak mahu angkat lah benda macam ni. Kita lah yang kena angkat. Ahli sejarah, saya lah kena tulis. Tapi saya tulis orang tak boleh. Habis tenaga macam tu saja. Tak pergi ke mana-mana. Satu family ni tak bergerak ke mana-mana. Kerana setiap masa dihabiskan dengan tulis buku. Kena ada ni, kena ada satu usaha yang komprehensif. Mungkin kena panggil ahli sejarah. Ahli sejarah ni dia ni ahli sejarah ni kalau panggil dia akan pergi. Saya ni kalau siapa panggil saya akan pergi. Kenapa? Kerana kita nak raikan kefahaman kita, bukan kita nak ikut orang yang panggil. Tak, nak jelaskan kefahaman kita. Dan satu pengiktirafan kalau panggil. Orang sejarah ni kalau panggil dia sangat suka. Nak naik pangkat pun kerana benda-benda macam ni. Jadi dengan cara itu kita boleh tulis sejarah yang bila libat ahli sejarah ni dia jadi akademik, dia jadi kukuh. Yang tubuh parti pertama tu PKMM. PKMM ni dia kuat tapi dia tak boleh bergerak tanpa ada sokongan golongan agama. Tahun 1945 dia tubuh, masa tu tak ada UMNO lagi. Saya kata masa tu tak ada lagi orang nak perjuangkan merdeka kecuali golongan kiri ni. Dan golongan agama yang sudah lama berjuang merdeka, mereka ni tak boleh tubuh parti. Zaman Jepun itu mereka dah bincang dah nak tubuh parti sebelum PKMM lagi. Buku kita cerita yang pertama tubuh PKMM macam saya cerita tadi. Sebenarnya kelompok agama ni nak tubuh lebih awal lagi. Tapi mereka ni pun sanksi, mereka tak agak-agak boleh tak kita tubuh. Sekejap lagi British tangkap. Jadi duk tintong PKMM tubuh dulu Oktober. Burhanuddin ini dia memang antara yang terlibat dalam elemen PAS ni dan jadi presiden PAS. Dia bergerak kiri tapi kiri Islam. Yang ni lah yang kaki kata kiri Islam ni. Golongan ulama ni betul-betul dia pun boleh kita sebut macam itulah. Ulama ni bukan ahli agama saja, jangan kita salah faham. Dia ahli agama tetapi dia juga doktor, dia juga pejuang, dia juga guru, dia penasihat, dia terlibat dalam politik dan sebagainya. Ulama. Jadi PKMM ni telah disertai oleh satu organisasi yang dalam sejarah kita tak bincang, kita skip sejarah tu, yang membawa pada penubuhan MATA, Majlis Agama Islam Tertinggi, di tubuh tahun 47. MATA ini menyertai PKMM. Ini tahun 47. Setelah PKMM masuk dalam UMNO, MATA menyertai PKM. Mana dia? MATA ini sebenarnya kalau ikut kajian sejarah, inilah pasnya MATA ni, Majlis Agama Islam Tertinggi, yang dalam bentuk organisasi, dalam bentuk perjuangan dia sudah mula lebih awal. Tapi dia sekat macam-macam, dia tak boleh tubuh parti, akhirnya dia tertubuh tahun 48. Tapi MATA ini baru permulaan Majlis Agama Islam Tertinggi ni. Ulama-ulama, kelompok ulama macam-macam kelompok tubuh. Dan ada dalam UMNO. Masa UMNO tubuh. UMNO saya kata tak ada lagi. Tapi bila British perkenalkan Malaysia, golongan elit yang tak berjuang apa-apa dah seronok aja. Jangka British balik memetah pula tak ada masalah. Mereka tak tuntut mereka. Kalau tidak mereka tubuh dah parti. Mereka tak tubuh parti. Yang tubuh parti PKMM kiri. Tuntut mereka. Jadi bila British perkenalkan Malaysia, mau pecah mereka ni. Beri jawatan mereka pada orang lain. Yang tu mereka marah. So tubuhlah UMNO. Tubuh UMNO ni semua orang dalam tu ada. Yang kiri berjuang mereka dalam UMNO. Jadi kalau orang kata UMNO ni tak berjuang mereka, tak betul juga. Memang UMNO berjuang mereka, tapi UMNO yang mana satu? Kena faham. Yang kedua ialah kanan yang dalam UMNO berjuang untuk tuntut hak Melayu atas nama Melayu. Hak istimewa Melayu pada ini. Hak istimewa Melayu ni apa benda? Jawatan-jawatan kedudukan negeri itu yang mereka tuntut. Dan mereka dapat tahun 48 persekutuan tu. British beri. Kemudian satu lagi kelompok agama. Ada dalam tu, tapi dia baru bercita-cita, baru merancang. Dah ada bukti tunjuk bahawa dia musyarak, dia bersidang, dia berkumpul, bincang untuk tubuh parti. Tak boleh. Banyak halangan sangat. Dan kebimbangan itu wujud. Tak boleh tubuh. Silat tubuh, kena tangkap British. Jadi tumpang orang lain lagi tengok keadaan dulu. Akhirnya jadi lambat. Masa dalam UMNO mereka selamat. Kelompok ini masuk dalam PKM masuk UMNO selamat. Boleh buat kerja dah. Tak ada tekanan. Maka dalam masa yang sama mereka lihat dalam UMNO ni ada masalah. Banyak elemen-elemen yang bertentangan dengan syariat. Mereka rasa tak boleh. Kita tak boleh. Kita kena tubuh parti sendiri. Maka berbincanglah beberapa golongan ulama ni termasuk saya kata Abdullah Fahim, Osman Hamzah, Fuad Hasan, macam-macam lah. Abu Bakar Al-Bakir pun ada. Mereka ini pelbagai jenis ulama duduk dalam UMNO sekaligus. Bersatu dalam tu, berkumpul buat persidangan, berapa kali persidangan. Selepas lahirkan MATA, mereka akhirnya berjaya buat satu keputusan untuk lahirkan Hizbul Muslimin. MATA tu permulaan daripada PAS, Hizbul Muslimin jadi parti politik rasmi. Bila mereka tubuh Hizbul Muslimin, pengaruhnya sangat
kuat. Hari ini saya patut bawa satu rekod nak beri pada sesiapa yang patutlah. Rekod Perisikan British, MSSPJJ nama dia. Jadi rekod tu rekod Perisikan British, Malayan Security Service Special Branch, Political Intelligence Journal. Tahun 1946 ada 1948. Rekod yang komprehensif, ada 2000 halaman dengan saya satu rekod. Saya nak bawa lah hari ni. Tak muat pendrive besar sangat. Nak masuk external hard disk pun tunggu 3-4 jam tak sanggup. Tak jadi bawa. Selalunya saya beri yang ni percuma. Yang ni kalau anda baca tapi dalam bahasa Inggeris lah, anda boleh tahu semua yang berlaku tahun 45-47. Apa benda sebenarnya. Kita boleh faham sejarah. Tak jadi bawa. Selalunya saya beri yang ni percuma. Yang ni kalau anda baca tapi dalam bahasa Inggeris lah, anda boleh tahu semua yang berlaku tahun 45-47. Apa benda sebenarnya. Kita boleh faham sejarah dengan yang ni saja untuk 45-47 lepas Jepun. Tapi saya nak ringkaskan. Bila masuk kelompok agama dalam UMNO ini, mereka bergerak, British tak boleh bertindak kerana itu kelompok sederhana. Tetapi akhirnya mereka rumuskan untuk bentuk satu parti, nama dia Hizbul Muslimin di luar UMNO. Muslimin, organisasi yang tersendiri. Dan Hizbul Muslimin ini dia hebat. Dia bergerak di Gunung Semanggul. Dia ditubuhkan betul-betul. Pada masa itu golongan bukan Melayu berpaling daripada British kejap, bersetuju untuk bincang dengan mereka, kemudian bergabung dengan kelompok agama dan kiri ini bentuk Putera EMCJA. Tahun 47. Putera EMCJA ini peranan dia sangat besar. Satu organisasi pertama, bukan perikatan, bukan UMNO. Putera EMCJA ini yang mula dulu. Kemudian yang lain tu tiru. Satu pakatan Melayu dan bukan Melayu. Tetapi apa yang dicapai dalam keputusan mereka dalam perlembagaan rakyat yang mereka tubuh perlembagaan untuk merdeka, bahawa orang Melayu sedia berkorban untuk beri kerakyatan pada bukan Melayu kerana mengikut Burhanuddin tak ada pilihan dah. Mereka ni mesti kena diterima juga kok mana pun. Tapi dalam kepala Burhanuddin dia nak gabung dengan Indonesia. Ada solution dia. Dia tak heran. Tapi orang bukan Melayu sanggup berbuat beberapa perkara. Ini tak jadi dalam sejarah ni. Perkara ni tak mungkin berulang dalam sejarah. Mereka iktiraf hak orang Melayu ni. Mereka mengakui bahawa tanah air ni tanah orang Melayu. Mereka iktiraf raja-raja dan agama Islam ni. Mereka iktiraf bahasa. Tapi yang penting sekali ialah mereka mengakui bahawa mereka itu Melayu. Mereka kata okey, kami jadi Melayu lah, tak apalah sebut Melayu. Tanah air ni tanah Melayu, kami ni Melayu untuk dapatkan hak. Apa makna di sini? Sini pada hari ini nama dia tanah Melayu. Bangsanya apa? Tak kira lah warna kulit apa, Melayu. Maka semua orang dapat hak sama rata. Ini keputusan yang sangat besar. Semua pihak boleh kita lihat sebagai rugi atau semua pihak boleh kita lihat sebagai untung. Tolak ansur, semua orang kena korban satu sama lain. Tapi pengiktirafan itu penting. Bahawa tanah air ini tanah orang Melayu. Mereka ini datang, mereka diberi, mereka iktiraf hak tersebut. Bila ada hak tersebut dalam perlembagaan rakyat, kalau jadi perlembagaan, jadi kerajaan, ini adalah satu perlembagaan yang sangat kuat. Tapi British bila dia tengok yang ni, dia tengok orang Melayu dah bergabung dengan bukan Melayu, dah capai syarat, dia perlu beri kemerdekaan kerana syarat dia ialah orang Melayu nak merdeka kena gabung dengan bukan Melayu, kena terima orang bukan Melayu. UMNO pada masa itu tak boleh terima. Jadi mereka ni boleh terima. Maka laporan Perisikan British ini sebut, kalau kita tidak mengambil tindakan, UMNO ini akan rebah. Dan UMNO pada masa itu tahun 46, bila dia Datuk On pergi berunding dengan British, orang Melayu dah tahu hati dah dengan Datuk On. Ramai yang keluar, mula dengan PKMM keluar, kemudian diiringi oleh persatuan lain seperti Kesatuan Melayu Johor keluar. Kemudian cabang-cabang UMNO ni daripada parti Datuk On sendiri keluar, jadi cabang PKMM, di Pulau Pinang keluar, jadi cabang PKMM, keluar beramai-ramai, guru-guru ramai keluar, orang Melayu keluar tak puas hati, tak tutup merdeka. Maknanya dia orang Melayu pada masa itu dalam UMNO mahu merdeka. Maka laporan British ini kita baca sangat negatif. Dia report pada siapa? Dia report kepada pejabat yang membuat keputusan. Masa itu dia pergi ke Pulau Pinang. Dia menjelajah untuk menyelesaikan masalah ni, keretakan dalam UMNO ni, fenomena yang menyebabkan UMNO sedang runtuh. Dia bagi amaran pada pengikut UMNO, jangan pergi ke Gunung Semanggul. Orang UMNO pergi juga, kerana alasan dia ialah Islam itu merah. Bahaya dari gunung, dari hutan, dari seberang. Dari gunung, Gunung Semanggul, Islam. Merah, komunis. Bahaya dari hutan, komunis. Bahaya dari seberang, Indonesia. Bahaya, 3 bahaya ni disebut. Tak boleh lihat dia ni sebagai penjajah, tak tahu kejahatan dia. Tak pernah kita suruh British ni minta maaf, kita suruh Jepun yang minta maaf kerana kejahatan. Dia dilindungi. Dia nak hapuskan gerakan tutup merdeka, tak boleh. Dia dah perjanjian dengan PBB. Satu dunia ni senang tunggu tanah Melayu merdeka. Di Afrika keluar akhbar. Sana merdeka, mereka kata, kenapa tanah Melayu tak merdeka? Di Afrika ni tanya dalam akhbar. Burhanuddin ni dah tahu dah. Orang di sini dah tahu dah. British ini tunggu bila-bila masa beri kemerdekaan.
bersedia dah. Sebab tu tubuh parti. Tapi British tak mau beri. British fikir alasan apa nak gunakan? Alasannya adalah komunis. Dengan sebut semua yang lawan dia ni komunis. Ulama itu komunis, kiri komunis. Kemudian ditambah lagi alasan, komunis ni bukan komunis dari China, komunis dari Soviet. Komunis dari Soviet ini ada masalah dengan mereka. Komunis dari China tak ada masalah, British okey. Kita ada hubungan baik. Guna alasan Soviet pada masa Perang Dingin. Mereka takut, PBB takut. Maka dia isytihar darurat. Tak ada orang peduli pun. Semua sokong. Menyebabkan British boleh kekal di sini kerana lawan komunis. Lawan komunis ni tahun 80-an ada lagi. Tahun 60 habis, sambung balik tahun 80-an. Jadi dunia senyap. Ada seorang pengkaji nama dia Frank Furedi, saya sebut tadi. Dia kata istilah darurat ni pun kita kena tipu. British ni cerdik, dia tak guna istilah perang. Dia guna istilah darurat. Darurat ni dia suruh orang masuk rumah. Perang ni dia keluar rumah, cari orang. Apa yang British lakukan pada masa darurat ni, masa dia istilah darurat atas alasan komunis, dia hantar tentera, hantar kereta kebal, hantar pesawat. Panggil dari New Zealand, panggil dari Australia, ganyang komunis habisan, target dia 2 minggu saja selesai. Tapi dia tak berjaya. Kerana tak ada sokongan awalnya. Tapi yang pentingnya di sini ialah darurat ini untuk tunjuk British itu baik. Dalam buku teks kita ni, darurat ni menjadikan British itu baik, hero. Kerana nak amankan keadaan. Sebenarnya dilancarkan perang. Perang ni pada siapa? Mengikut Furedi, perang ini namanya colonial war. Perang jajah, perang penjajahan. Perang ni untuk jajah balik, untuk recolonize, jajah semula. Macam mana? Perangi kelompok mana satu yang nak tutup mereka sekaligus, yang ada potensi sekaligus, sampai ke akarnya, sampai tak ada lagi pihak yang berani tutup mereka. Darurat ni sasaran dia adalah terhadap madrasah-madrasah, kampung-kampung Melayu yang tak serah kelompok kiri, golongan ulama yang anti komunis, semua ditangkap. Asalkan British sebut dalam laporan tersebut mereka ini membawa ancaman pada British. Darurat yang kita belajar ni, yang kita diajar di sekolah lain, yang diajar di sekolah ni bersih British. Komunis tak lawan pun British, tak angkat senjata. Kenapa saya kata macam tu? Setengah orang bila saya kata komunis tak lawan British, British yang isytihar darurat, cepat-cepat mereka tuduh saya komunis. Saya ni lawan komunis penuh jiwa raga. Bila saya kata komunis tak angkat senjata lawan British, British yang angkat senjata lawan komunis, terus orang tuduh sebagai komunis. Walanu tu macam-macam dah. Dia isytihar darurat. Dia bagi alasan 3 orang majikan dibunuh Sungai Siput. Buku Cimping kata, kami tak keluarkan arahan suruh bunuh majikan. Buat apa bunuh majikan? Nak lawan British pergi berang-berang balai polis. Betul. Kami tak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Bila saya baca rekod British yang baru keluar, British kata dia pun tak tahu. Dah ada pelajar PhD yang buat dakwaan, tengah buat tesis. Dia bentang depan saya, orang ramai, dia kata komunis inilah yang bunuh 3 orang majikan Eropah. Saya bangkit. Saya kata, mana sumber yang anda telah rujuk? Terus dia. Kerana saya tahu sumber British sebut, dia pun tak tahu. British ni sebut masa dia terpaksa hantar laporan pada CIA, Special Branch British, dia terpaksa report pada CIA Amerika ni. Kerana dia kena buat keputusan, mesti restu Amerika. Dia lemah dah masa tu. Jadi dia bagi tahu pada CIA, dia pun tak tahu. Dia sebut perkataan perhaps, mungkin ini komunis. Tapi dinafikan oleh Cimping. Cimping kata bukan. Kalau komunis tak mengaku, British tak mengaku, kenapa kita lebih tahu daripada mereka? Kenapa buku teks lebih tahu daripada mereka dua ni? Mana semua yang kita rujuk? Pelik. Yang tulis sejarah komunis angkat senjata tu ambil daripada mana? Saya pun tak tahu. Patut tanya saya ni siapa yang tulis. Awalnya saya pun tak tahu ni. Tiba-tiba muncul British yang kata. Tapi sekarang ni orang yang simpati pada perjuangan komunis dan mereka ini kelompok ortodoks yang kata komunis angkat senjata, mereka dah tarik balik dah. Mereka kata sebenarnya memang komunis tak angkat senjata pun, dia kata, tapi komunis akan angkat senjata. Dia ubah versi macam tu. Tapi tak angkat senjata lah. Komunis tak angkat senjata sebab apa? Sebab komunis ni alat British, kawan British. British telah menjadikan dia sebagai scapegoat, kambing hitam untuk disalahkan. Kerana British pun takut dengan komunis ni walaupun berkawan. Dia berkawan masa lawan Jepun, dia bagi senjata. Dia bagi pingat pun kat Cimping ni, OBE. Megah ada gambarnya, dapat pingat. Masa isytihar darurat tu, Cimping ada di Pekan, tak silap saya atas bas. Dengar pengumuman melalui radio, darurat diisytiharkan. Dia pun tak tahu apa-apa, tak bersedia. Maka dia disembunyikan oleh seorang perempuan Cina dalam rumah dia, selamat dia. Tak tahu pun, tak rancang pun. Saya nak menunjukkan PKM ini baik dengan British. Dia alat penjajah. Dia ni penjajah. Kalau dapat kuasa, saya sebut tadi 14 hari. 14 hari dapat kuasa. Keluar tunjuk kekuatan dia, berbaris di tengah Pekan, di Alustar, di Johor Perak dan sebagainya. Tunjuk kekuatan. Ada orang di sini bahawa dia berkuasa. 14
hari saja beri kuasa. Tiba-tiba orang pada hari ini kata inilah pejuang merdeka. Mereka ni baik. Mereka lawan British. Padahal mereka persubahat British. Yang ni kelompok yang mengatakan komunis pejuang merdeka. Baik, saya nak pergi pada peringkat sunat. Nak cepat dah ni. Sana sini. Masa tak mengizinkan. Ini kalau bercakap ni sampai malam karang nanti. Saya nak lompat sikit tentang kedudukan PAS ni. Memang dari segi secara logiknya kita nampak PAS ni dia keluar daripada UMNO. Tapi perjuangan PAS saya kata kena dinilai semula. Kena dikeluarkan balik sejarah perjuangan agama ni dari konteks mereka sendiri. Jangan tengok kiri. Kita agama-agama mana mereka ni persambungan baru nampak. Sehingga mereka kemudian muncul dalam bentuk mata. Kemudian dalam bentuk lepir. Tak pernah dengar ni lepir tahun 1947. Kemudian paper mask. Pernah dengar ke tak? Saja tak mau sebut semua. Dengar ke tak? Lepir. Pernah dengar tak? Cikgu pun tak tahu ni. Lepir-lepir ni paper mask apa ni. Awas api apa semua. Awas ni yang api ni yang mula-mula sekali diharamkan masa sebelum darurat. Mula-mula sekali ni. Yang tangkap mula-mula sekali ni Ahmad Bustamang. Ketawa dia kena tangkap mula-mula. Rekod. Yang lain tangkap kemudian. Kenapa yang ni kena tangkap dahulu? Dia berbaris pakai penyapu. Tunjuk simbol nak lawan BT. Berbaris pakai penyapu baru. Ada senjata. Kena tangkap terus kerana ada elemen nak lawan. Slogan dia ialah merdeka dengan darah. Sebut merdeka dengan darah. Kalau itu perlu, ajar sahih Palestin lawan Israel dengan darah. Serang Israel, tembak sampai mati. Sah ke tak sah? PBB kata sah. Kerana itu hak. Mereka ni angkat senjata. Apa bukan angkat senjata lagi? Kena tangkap dah. Sekarang ke parti itu kerana dia anggap radikal. Istilah radikal ini dalam buku kita ni, saya kata dalam Facebook saya sampai meluat. Lawan British radikal. Lawan British radikal. Akak politik radikal. Tak tubuh negara Islam radikal. Politik yang tubuh radikal. Radikal semua. Yang baik dengan British ni, yang puja British, tubahat dengan British ni kira macam mana? Nak sebut istilah apa? Sepatutnya yang tu yang radikal. Kerana tidak mempertahankan hak sendiri. Masuk dengan penjajah. Baik, kemudian tubuhkan Hizbul Muslimin dan daripada situ isytiharkan darurat. Kelompok agama ni bila isytihar darurat mereka itulah mereka takut. Tubuh parti, nak tubuh parti macam mana? Tubuh saja. Dia kata 3 bulan, dia kata 5 bulan. Terus British tangkap. Dia tak haramkan, British tangkap semua. Daripada presiden, anggota dia semua tangkap, dipenjarakan tanpa bicara, tak masuk mahkamah. Yang ni tuduhan dia komunis, subversif. Masuk mahkamah tak lekat, jadi guna ISA, tak payah bicara kan. Kurung mereka ni sampai mereka penat. Keluar mereka tak mahu dah terlibat. Takut dah. Burhanuddin pun serik. Tahun 60 macam tak buat apa-apa lagi. Tak mahu terlibat. Kemudian lama kemudian pas dah ada barulah dia sertai dilantik sebagai presiden. Dan nak jelaskan kepada anda di sini, kelompok ini lepas darurat diisytiharkan ada yang lari ke Indonesia, Ibrahim Yaakob and the gang lari ke Indonesia. Segelintir masuk ke hutan, macam Fakih Abdullah Shidi masuk ke hutan. Tak boleh buat apa-apa, kena tumpang komunis tubuh regimen ke-10. Dia cimpin dia tubuh regimen ke-10 khas untuk Melayu. Tak boleh masuk PKM biasa ni. Mereka tak sesuai. Perjuangan PKM ni dia bukan perjuangan komunis saja. Dia perjuangan komunis nasionalis. Kiblat dia negara Cina. Perjuangan dia Cina. Cimpin ni pernah disebut dalam buku dia ni yang saya baca detail. Dia kata satu masalah dengan PKM ni yang tak dapat sokongan, Melayu tak sokong ialah kiblat dia Cina. Perjuangan dia untuk Cina, orang Cina. Anggota dia, komrak dia ni, dia suruh kamu kembali fikir bahawa tanah Melayu ni negara kamu. Tak boleh. 90% daripada mereka fikir negara mereka yang asal sana. Mereka berjuang buat apa kat sini? Mereka nak tubuh sebuah negara komunis. Sekiranya komunis berkuasa di sini, dia jadi sebahagian daripada negara sana. Kerana prinsip pemetaan, prinsip komunisme mau di mana ada diaspora orang Cina, dia jadi kerajaan, otomatik dia jadi negara Cina. Itu di sana. Dan buku teks di sana sebut di sini pun sebenarnya milik dia. Ikut sejarah zaman Ming, Melaka ni, Selat Melaka, Laut Cina Selatan ada hubungan dengan dinasti Ming, maka itu hak Cina. Dia klaim Laut Cina Selatan, tapi buku dia sebut sampai ke Selat Melaka. Dan dia fikir mana negara yang diperintah oleh diaspora ini, keturunan ini, maka dia jadi otomatik negara Cina. Itu yang mereka fikirkan dalam prinsip Mao ni. Jadi dia bersifat nasional. Orang Melayu tak boleh masuk, tak boleh sokong. Tapi orang Melayu boleh pula bekerjasama dengan komunis Indonesia. Apa? Pasal mereka ni Melayu sama Melayu dah berjuang untuk kepentingan kemerdekaan. Kelompok seperti Samjah Fakih, Abdullah Shidi ni komunis kan? Berjuang kemerdekaan? Dia berjuang merdeka betul. Platform dia bagi saya tak betul. Kerana dia telah masuk satu platform boleh digunakan oleh komunis untuk tunjuk bahawa komunis juga pada hari ini tunjuk
dia juga berjuang untuk kelompok tersebut. Mereka ni jadi alat. Memang mereka berjuang merdeka, tapi platform mereka komunis. Mereka tetap jadi komunis dari segi politiknya. Dari segi ideologi kita tak tahu. Orang pada hari ini dia tulis macam-macam. Masa dia berjuang kita tak tahu macam mana. Rashid Maidin, sebelum darurat dia dah masuk komunis dah. Dia komunis betul dah masa sebelum darurat. Samsiah ni masuk selepas darurat, takut kena tangkap. Rashid Maidin ni masuk juang komunis sebelum darurat. Indra ni dalam PKM, bukan regimen ke-10. Ni komunis betul. Jadi dari segi politiknya komunis lah. Tapi yang ramai-ramai yang saya kata mereka ni dalam jumlah KMM ni, keahlian dia, jumlah dia katakan tercapai sampai 100,000 orang jumlah ahli dia, ramai. Bila isytiar darurat, pergi Indonesia ni berapa puluh orang, yang masuk hutan ini dalam 300 hingga 1,000 orang, lebihnya pergi ke mana? Masuk UMNO balik. Ada pilihan, mereka pergi dalam UMNO, tubuh UMNO apa semua, keluar daripada UMNO, pak itu isytiar darurat, tak ada pilihan, lagi masuk UMNO balik. Anda pernah dengar tak nama ni? Saya bagi nama yang mungkin anda kenal, tapi dalam platform lain. Aisyah Ghani pernah dengar tak? Ni dalam parti mana? UMNO, tapi kiri. Ini masuk selepas darurat lah ni, yang tak ada pilihan. Abdul Ghaffar Baba, kiri, tak mau masuk UMNO ni, untuk tuan-tuan masuk lambat sikit. Tak ada pilihan, nak berjuang macam mana? Masuk komunis lagi jadi komunis. Lawan tim macam tu kena tangkap, tak lawan lagi mau terlibat dalam politik, tak ada pilihan, masuk UMNO. Itulah perjuangan UMNO sebenarnya. Selepas mereka masuk ni, mereka ni daripada satu gerakan yang lain tumpang. Selepas itu mereka muncul dalam bentuk-bentuk yang lain. Persatuan Ulama Malaysia, setelah mereka ada dalam tu, ulama kumpul balik bincang, kita tak boleh. Kita mesti tubuh balik, pergi balik, bincang balik, buat persidangan banyak kali. Terlibat ni semua pegang jawatan dalam UMNO pun. UMNO masuk dahulu sangat kuat. Mereka masuk begitu ramai sekali. UMNO bertukar slogan daripada hidup Melayu pada merdeka. Kerana kelompok ni lah. Kiri dan agama ni bila masuk mereka kuasai. Mereka bahkan jadi menteri pun selepas itu. Contohnya Aziz Ishak, Menteri Pertanian. Lepas tu kena tangkap tuduhan komunis kerana bantu rakyat bawahan beri baja. Tokoh-tokoh tak suka, dituduh sebagai komunis, tangkap. Kiri ni terlibat dalam kerajaan. Sama Ahmad dan sebagainya. Mereka cerita balik tentang orang yang hebat-hebat yang terlibat dalam kiri ni. Kemudian mereka ini jadi kanan, tapi jiwa kiri mereka itu masih ada. Jiwa perjuangan ulama itu masih ada. Walaupun akhirnya mereka ni berpecah. Ada yang keluar, ada yang kekal. Macam Abdullah Fahin, dia kekal dalam UMNO, dia tak mahu terpisah. Bagi alasan saya tak mahu ada perpecahan orang Melayu. Yang lain di bawah pimpinan Fuad Hasan dan kemudian ramai lagi. Mereka ini bila kita cek balik dalam kajian, majoriti mereka ini bertambah yang pegang jawatan dalam PAS, terlibat dalam PAS adalah kelompok reformis yang asalnya kaum muda ni. Asalnya hanyalah sebuah nama sahaja yang membentuk, yang dibentuk ataupun dipanggil oleh 41 buah persatuan ini, yang paling kuat PKMM ni, tentang ikatan mereka ni. Persatuan mereka ni nak sebut nama apa? United Malays National Organisation. Persatuan-persatuan yang bersatu. Maka keluarlah nama UMNO pada masa itu. Sampai ke hari ini. Saya ingat itu saja daripada saya. Banyak saya skip ni. Minta maaf kerana masa tak mengizinkan. Saya pun dah penat. Anda pun dah penat nampak. Saya harap apa yang saya terangkan ni berat sebenarnya. Kalau anda tengok saya ni sebenarnya boleh pengsan bila-bila masa ni. Ilmu ni sangat berat untuk ditanggung. Nak diceritakan, badan saya ni bergoyang. Kaki ni nak kejang dah ni. Sangat penat. Petang nanti pula nak bincang kat masjid, apa benda nak bincang pun tak tahu dah, penat ni. Tapi saya harap dengan datang jauh dengan kepenatan ini berbaloi, bukannya sekejap dia kekal berpanjangan. Anda ingat, anda boleh sebarkan dan anda boleh sokonglah yang muda-muda. Mak bapak mungkin boleh suruh anak-anak masuklah baca sejarah dalam Facebook saya. Saya ni dah tua. Jiwa saya ni masih muda kerana nak perjuangkan kesedaran sejarah ni masuk Facebook. Buat gila-gila sikit jadi macam anak muda. Untuk dapat sokongan, dapat likes, dapatlah 15,000, artis dapat beratus juta. Yang ni 15,000 saja. Tapi tak apa. Kalau 10 orang, 10 orang lah. Kalau ilmu itu boleh disampaikan. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah, yang buruk itu daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih.